Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Cikgu Nurmasliza binti Cikgu Rosli. Saya merupakan pelajar Pertanian Muazzam Shah. Hari ini saya akan menceritakan tentang kuih muih tradisional Melayu. Ia merujuk kepada pelbagai jenis pencuci mulut dan makanan ringan yang diwarisi turun-temurun dalam budaya Melayu. Keunikan kuih tradisional Melayu ini terletak pada rasa manis, lemak dan teksturnya yang lembut atau kenyal. Ia sering dihidangkan pada waktu petang atau sarapan pagi dan juga dihidangkan di majlis kenduri atau perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha. Memandangkan sekarang kita berada di bulan Ramadan, kuih ini sangat mudah didapati. Jadi, marilah kita mencari kuih ini di Pasar Ramadan. Hari ini kita akan pergi ke Pasar Ramadan Bandar Muazzam Shah Pahang. Hari ini saya membeli 3 jenis kuih muih tradisional Melayu yang terdapat di Bazar Muazzam Shah Pahang. Kuih roti jala adalah sejenis makanan tradisional Malaysia yang berbentuk seperti jala atau jaring halus. Ia terbuat daripada campuran tepung gandum, telur, santan, air dan sedikit garam. Kuih ini dimasak dengan menggunakan acuan khas yang mempunyai lubang-lubang kecil untuk menghasilkan corak jala yang sangat unik. Roti jala sering dihidangkan bersama kuih manis seperti serawar durian atau kuah kari ayam ataupun daging. Yang ini pula ialah kuih tepung pelita. Kuih tepung pelita ini ialah sejenis kuih tradisional Melayu yang terkenal dengan lapisan lembut dan lemak manisnya. Lapisan bawah dibuat daripada campuran tepung beras, air dan gula yang memberikan tekstur lembut dan sedikit kenyal. Lapisan atas pula dibuat daripada santan, tepung beras dan sedikit garam memberikan rasa lemak dan berkrim. Ini ialah kuih lopis. Kuih lopis ni ialah kuih tradisional Melayu yang dibuat daripada pulut. Kuih ini dipotong dan disalut dengan kelapa parut sebelum dihidangkan bersama air gula Melaka yang pekat dan manis. Kuih ini mempunyai tekstur yang kenyal dan rasa lemak manis hasil kombinasi pulut, kelapa dan gula Melaka. Ia sering dinikmati sebagai hidangan petang atau pencuci mulut dalam majlis kenduri dan acara istimewa.